Versago ini dah labur sekitar RM17,400 dan hasilnya dah terdapat untung sebanyak. Daus nak update pelaburan Versa Daus untuk Januari 2026. So guys, ini adalah Versa Cash Eye Daus di mana korang boleh nampak pada awalnya Daus dapat 0 sen fund return and then dia naiklah sedikit demi sedikit daripada 1,000 naik 2,000, 3,000, 4,000, 4,000 hampirlah nak capai. Jadi modal yang terlampau Daus Park dalam ni sekitar RM60,000 lebih and hasilnya dah terlampau untung RM3,900. Jadi ini yang terkumpul lah, tak adalah setiap bulan ataupun setiap hari dapat amount ni. Jadi Daus deposit sekitar RM1,200 setiap bulan adalah untuk mendapatkan Versa Quest punya reward, extra reward bonus. Dan apabila kita tekan product information, korang nampak base net return adalah 3.14% dan dia patuh syariah. And then guys, kita pergi ke kategori yang kedua iaitu Versago. Jadi guys, Versago ini dah labur sekitar RM17,400 dan hasilnya dah terdapat untung sebanyak RM6,700. Jadi korang boleh nampak pada awalnya dah hanya invest RM100 saja setiap bulan dan untung tu memang tidak banyak, quite okay. Tapi bila dah nampak kebolehan emas terus dah pump dengan besar lah. So korang boleh nampak sini. So waktu Daus pump ni memang emas tak naik langsung, dia stagnan je kan. Tapi Daus sabar, Daus teruskan dan korang lihatlah sekarang walawi untuk 1 tahun lepas emas memang terbang to the moon dan sekarang memang sentiasa mencipta new all time high record. Jadi untuk Versago ni Daus invest sekitar RM1,000 setiap bulan dan korang boleh nampak dia patuh syariah 50% untuk setahun lepas punya return dan fee yang dikenakan adalah 0.33% setahun. Saya nak ingatkan Versago ni korang melabur ke dalam emas ETF, maksudnya dia hanya ETF yang track pergerakan harga emas. Kita akan ambil untung daripada pergerakan harga tersebut. Cuma kebolehan dia, kita tak perlu bayar spread yang tinggi lah. Cuma kekurangan dia, korang tak boleh tukar lah jadi emas fizikal. And now kita pergi ke Versa China. Versa China ini dah baru mula sekitar 4 bulan lepas dengan bermodalkan sekitar RM150 setiap bulan. Dan hasilnya, tada, dah rugilah. Rugi hampir RM12, negatif 7%. Jadi modal dah RM600, sekarang tinggal RM588, bermaksud dah rugi RM12. Kalau ikutkan, 1 year return dia adalah 15%. Tapi sayang sekali kita termasuk waktu peak lah kot. Ataupun kita masuk waktu dia dah jatuh dan dia melabur ke dalam China Tracker. And then what about Versa India guys? Alamak, India pun tidak perform. Jadi India dengan China kita runkan serentak. So itu maksud modal di Versa India pun sama RM600 dengan memodalkan RM150 setiap bulan dan hasilnya walawi lagi rugi guys. Daus dah rugi RM37 dekat Versa India ni. And then kita ada Versa Japan guys. So kalau korang tak tahu Versa Japan ataupun ekonomi Japan lah, memang ekonomi barai daripada banyak aspek. Cuma dia punya stock market tu telah pun mencapai all time mereka yang dulu ketika mereka bubble dulu, tapi sekarang mereka dapat balik recover. Stock market saja ekonomi barai, duit yang diorang pun barai dan kita boleh nampak ada untung RM16 ataupun 16% lah melabur ke dalam Versa Japan ni. Jadi dah pun baru start RM100 setiap bulan dan kita akan fight kalah dengan China dan India. So Japan, India, China, siapa yang menang? Korang kena tunggulah update-nya setiap bulan lepas ni.